Bagus simpan gold bar atau Dina? Ada persoalan yang selalu saya terima. Doktor, mana lagi bagus? Simpan gold bar atau simpan Dina? Okey tuan-puan, di tangan kiri saya ini adalah Dina dan di tangan kanan saya ini adalah gold bar. Jadi sebenarnya tuan-puan, gold bar dan Dina dua-dua ini sama sahaja. Ketulinannya adalah 999.9. Jadi yang membezakan gold bar dan Dina adalah gold bar bentuk dia segi 4 dan Dina bentuk dia adalah bulat. Okey. Dari segi berat pula tuan-puan, satu Dina beratnya bersamaan dengan 4.25 gram. Dan di tangan saya ini adalah 10 Dina, beratnya adalah 42.5 gram. Ini adalah 5 Dina iaitu 21.25 gram. Ini dalam bentuk Dina, bentuknya bulat dan beratnya adalah perpuluhan. Kalau anda suka gold bar, nombornya lebih genap. Kita ada 5 gram, kita ada 10 gram, 20 gram, 50 gram dan 100 gram. Jadi tuan-puan tak perlu pilih sebenarnya. Jadi ada yang suka gold bar dan ada yang suka Dina dan ada yang suka dua-dua. Jadi tuan-puan nak mulakan simpanan emas, tuan-puan tak perlu pun kisah nak simpan gold bar ataupun nak simpan Dina. Yang penting tuan-puan dah ada gram, dah mulakan menabung. Jadi nanti bila dah ready nak withdraw yang mana-mana pun tak ada masalah. Boleh je. Bagi tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas, boleh isi back mirror sign up di bawah supaya saya boleh guide tuan-puan daftar akaun emas di Public Gold dan menabung emas mengikut bajet tuan-puan.